Alhamdulillah anda masih lagi menonton Nasi Lemak Kopi O bersama saya dan juga rakan pengacara saya Fizo sebentar tadi. Dan kita masih lagi dalam topik kita iaitu ibadah korban. Dan untuk itu bersama-sama dengan saya ketika ini tetamu istimewa yang ingin akan bercakap mengenai ibadah korban iaitu Ustazah Nur Farhatul Fairuzah Panut yang merupakan ikon kemanusiaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ataupun lebih masyhur disapa Ustazah Farha. Ya, betul. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Farha Ustazah? Sihat Alhamdulillah. Kak Fiza sihat? Alhamdulillah sihat macam ni lah. Alhamdulillah. Dan kalau kita tahu tadi Ustazah Farha, banyak perkongsian yang kita mulakan daripada awal rancangan kita tadi mengenai ibadah korban, mengenai akad ibadah korban. Dan pada hari ini juga Ustazah Farha akan berkongsi mengenai ibadah korban bersama dengan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Dan Farha, bila ditanya mengenai Aidiladha ini, bagi Ustazah Farha sendirilah kan, apa perasaan Ustazah sendiri apabila kita bercakap mengenai ibadah korban dan apakah signifikan ataupun pentingnya ibadah ini bagi mereka yang berkemampuan? Okey, Masya Allah. Okey, bila kita cerita pasal Aidiladha kan, Hari Raya Aidiladha, semestinya kita merasa gembira. Dalam masa yang sama, dia membuatkan kita perlu memahami erti pengorbanan, keikhlasan dan juga erti pengorbanan yang sebenar lah. Dan Alhamdulillah tahun 2024 Farha sendiri pernah merasai untuk pergi ke haji. Jadi waktu tu memang Farha dapat mengenal erti pengorbanan yang sebenar. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat bahawa ramai orang-orang negara di luar pun banyak kekurangan kan, banyak yang perlu kita bantu di luar sana untuk mengenal erti Aidiladha yang sebenar. Baik, pada pandangan Ustazah Farha sendiri kan, apa kelebihan melaksanakan ibadah korban ini ataupun apa keistimewaannya melakukan ibadah korban bersama dengan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ni? Okey, jadi seperti yang tadi kan, untuk orang yang berkemampuan, sebenarnya inilah peluang yang besar untuk kita buat ibadah korban. Kita bantu orang-orang di luar sana seperti Palestin, Yaman dan juga Syria. Sebab kita tahu kan mereka di sana banyak serba kekurangan kan, fasiliti, bangunan yang roboh dan sebagainya, dan banyak sekatan-sekatan. Macam di Gaza. Jadi pihak Peduli Insan ada menyediakanlah sumbangan dan juga infak sembelihan kepada semua yang ingin menyumbanglah. Ustazah, kita tahu bahawa keadaan ataupun situasi terkini di Palestin ni agak sukarlah kalau seseorang individu itu untuk melaksanakan ibadah korban di sana. Mereka di sana pun untuk menyembelih ataupun menyumbangkan haiwan ternakan agak sukar. Jadi adakah Peduli Insan mempunyai cara tersendiri untuk melaksanakan ibadah korban ni? Okey, saya lupa nak bagi tahu juga siapa yang melaksanakan ibadah korban bersama dengan Pertubuhan Peduli Insan. InsyaAllah mereka yang Farha sukanya, Peduli Insan ni mereka sangat-sangat telus dan jelas dalam melaksanakan ibadah korban. Contohnya sebagai peserta kan, siapa yang melaksanakan ibadah korban bersama Peduli Insan, mereka akan mendapat gambar sebelum dan selepas melaksanakan ibadah korban. Dan juga video penyembelihan pun akan diberikanlah kepada penerima. Dan bukan itu sahaja, mereka juga akan dapat sijil. Sijil penyertaan dan juga rekodlah ibadah korban yang telah dilaksanakan. Dan nama pun akan dimentionkan juga dalam video tu. Jadi kita dapat, jadi kita lebih confident lah. Kita korban lebih jelas dan kita dapat lebih merasailah korban di sana. Dan jadi seperti tadi ya Ustazah, di situasi ataupun keadaan terkini di Gaza kan, jadi agak sukar untuk mereka menyumbangkan haiwan ternakan di sana untuk melakukan ibadah korban seperti kita, tak seperti kita di sini kan. Jadi ada apa-apa keistimewaan ataupun cara tersendiri Peduli Insan melaksanakan ibadah korban itu di sana? Okey, seperti kita tahu kan Kak Fiza, kalau di Gaza banyak sekatan-sekatan yang berlaku dan terutamanya macam sekarang pun kita nak menyambut Hari Raya Aidiladha. Jadi apa yang Peduli Insan buat alternatif lain supaya bantuan tu sampai juga kan, supaya mereka di sana pun dapat merasai Hari Raya Korban di sana. Jadi caranya pertama mereka buat penyembelihan di India. Sebab mereka kan tak dapat nak menyembelih di sana kan. Jadi mereka buat penyembelihan di India dahulu, kemudian akan diproseslah makanan ataupun daging tersebut dikilang. Jadi mereka buat makanan tu secara dalam tin lah, yang macam yang ada di depan Farha sekarang ni. Jadi makanan dalam tin ni, daging-daging korban yang dalam tin ni akan disalurkan kepada Gaza. Dan akan melaluilah laluan yang mendapat kelulusan. Seperti Rafah kan, kita pun tahu kan ada laluan-laluan yang boleh dimasuki. Jadi itulah cara yang Peduli Insan lakukan untuk sampai ke Gaza.
Jadi agihan daging korban itu sendiri akan dimasukkan ke dalam tin ini Ya, dan akan betul. diproses, kemudian akan diedarkanlah kepada Betul. penduduk di sana. Ya, sebab apa kita buat dalam tin? Sebab dalam makanan dalam tin ni tahan lama. Betul. Kita pun tahu kan macam banyak sekatan-sekatan dan banyak proses yang lama supaya masuk ke dalam Gaza. Jadi bila kita buat dalam tin ni still elok lagi lah makanan tu. Ya, lebih terjamin lah dari Lebih segi terjamin. kebersihannya, dari Betul. segi expiry date pun mungkin lebih lama, betul tak? Ya, satu Ustazah? tin ni saya rasa dalam 2 tahun dia elok lagi. Jadi sesuai untuk kita agihkan kepada penduduk di Palestin sana. Betul. Okey, baik Ustazah Farah. Bagaimana pula kepada mereka yang mungkin kurang berkemampuan tetapi berniat ataupun berhajat untuk melaksanakan ibadah kurban ni? Mungkin ada peduli insan ada alternatif lain ataupun cara Masya yang Allah. dilaksanakan. Okey, jadi jangan bersedia untuk yang belum berkemampuan kan. Ini bukan satu penghalang untuk kita melaksanakan kebaikan dan banyak lagi cara-cara yang lain. Yang mana Peduli Insan ada menyediakan sedekah Adha serendah RM30 saja. Wow. Dalam tu ada makanan panas, ada infak daging dan banyaklah bantuan yang kita berikan serendah RM30. Jadi semoga kita punya sedekah yang sedikit tu memberi impak yang besar lah kepada mereka kan. Lagi-lagi kita nak hari raya korban ni sebenarnya korban tu adalah bukti cinta kita kepada Allah SWT kan. Jadi kita korbankan segala-galanya kan dengan kita bayar sedikit kan, tak dapat satu sembelihan dapat separuh pun tak apa. Jadi kita buat sedekah di sana, insya-Allah sampailah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi bermaknanya kalau ada penonton dan selamat kopiok kita yang sedang menonton ni kan Ustazah Farha, mereka rasa okey belum mampu lagi untuk tahun ini, insya-Allah tahun depan kami doakan anda yang menonton ini mampu untuk melaksanakan ibadah korban, tapi mereka ingin melakukan, bagaimana caranya sekali lagi Ustazah Farha untuk mereka pergi ke website ke talian atau sebagainya? Okey, jadi buat siapa yang nak bertanya-tanya ataupun tak yakin ke, boleh terus kontak Peduli Insan di media sosial mereka, Pertubuhan Peduli Insan, dan juga kontak nombor yang tertera di kaca TV ataupun dalam poster tu, boleh scan QR code lah kalau ada kan. Boleh terus hubungi mereka. Serendah RM30 saja. Ya, betul. RM30 sahaja. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi atas perkongsian itu. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Nur Fahatul Fairuzah Panut, merupakan ikon kemanusiaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Dan akhir-akhirnya apa yang kita harapkan, pengorbanan kita dan keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah korban ini diterima oleh Allah SWT dan diberkati oleh Allah SWT. InsyaAllah. Amin. Okey, baik, terima kasih Ustazah. Okey, baiklah kepada anda semua, jangan berganjak di tempat duduk anda kerana kami masih lagi banyak paparan yang kami kongsikan kepada anda. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.